Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atul Zack. Okey. Menebing lagi geng, menebing. Sungai Perak geng, Sungai Perak. Pampasih. Pulau Pisang. Tapi air kering geng. Air surut banyak lah. Tapi tak apalah, kita try jugalah. Kita test dulu. Kalau tak makan sini dalam 1 jam, kita cari spot lain lah. Tok mancin dengan Tok N. Komplot. Kita mancin sampai pukul 12 je. Kita mancin sampai pukul 12 je. Sekarang kita sampai 9.30. 9.30 sampai pukul 12 je. Sebab petang tu ada hal. Apa-apa pun kita dah sampai, kita lancar. Balik depan tu. Boleh makan itu lah. Boleh makan situ lah. Juga gorgon ni kok. Tu pot lama tu jam. Kalau ikut tu pot lama yang pernah dapat besar tu. Betul. Dia dapat besar tu ikan. Depan ni lah. Anda tahu kan dia ada situ. Walaupun air cetek. Tak ada kan kita pindah lah. Ikut lain. Sana tak ada. Boleh. Sana boleh. Sana pun boleh balik ke tengah. Okey geng. Lontaran yang pertama ya. Pakai dedak pisang. Atau bukan apa. Lepas balik damai laut, pancang atuk semua keluar daripada ni. Tak simpan dalam kereta tu. Ada 2 pancang. Ni Tok N punya. Dia susah sikit lah macam ni. Okeylah, jom. Tak ada pancang pun kita boleh mancing geng. Jom kita lancar. Okay, geng, Atuk nak pasang satu lagi pancing. Okay, geng, lontaran Atuk yang kedua. Kecil banyak geng, habis. Depan. Geng, Tok N dapat besar geng. Tenggalan. Saya besar dia dapat belah sana. Tu dia. Mantap geng. Dia pergi main sana dapat ekor. Mantap. Tu dia. Padu. Mantap. Kepala lauk. Okey. Geng, pindah sana geng. Sini air cetek kau tak makan. Tok M baling sana. Sekali balingnya. Tak sampai 5 minit terus makan. Okey, jom kita pindah belah sana. Okey, geng. Kita test sini pula. Dalam nak dapat.
Rasa turunnya. Rasa apa kepala. Loceng. Jadi tak boleh datang sangat. Tadi saya balik dekat sini. Ah. Dalam juga. Ah. Tak makan tu. Tak makan ni. Lepas habis saya tadi. Depan ni lah. Tu depan ni. Sana pun okey tu. Dia balik. Lepas jalan dia sangkut. Ini tak ada apa. Yalah. Ini dia turun bawah. Tak apa. Ikan lain tak nak makan. Ada kan? Oh, benar. Berat kan? Nampak. Nampak? Ya. Oh, jadilah. Kena bawa ni lah Jam. Sebenarnya tak nak sangkut. Kena bawa jaring. Jaringnya mana? Nak kereta. Kunci tak? Tak, nak pindah ke kereta. Mengendam dulu. Endamkan ni lah dekat. Tengok ni tau ni, mancingnya. Lampam kunyit. Sekarang tu untuk apa ni? Ada? Ha? Ada. Ingat. Ha? Bona. Tok Eng strike lagi geng. Tok Eng hari ni memang hari dia lah. Oi kasar. Oh berpusing. Berpusing. Tu pasal berat. Badan. Kena badan. Tu pasal berat. Tenggalan. Lampam. Lampam. Lampam sungai. Oh, Nampak. berpusing dah lampam sungai. Patutlah. Cakap besar. Aduh, lama ni. Tarik cakap besar. Yalah dia dah berpusing. Oi, Tok Eng ni bangun hari ni. Tangan dia mau ni. Apa pandang? Lama si. Lama eh. Apa dah. Tapi dia tak ada jalan. Jalan apa? Leceh. Bukan ni nyamnya. Nyam. Nyam. Boleh. Matahari. Ada lagi. Tak ada. Tu kat bawah tu. Empat. Lama dengan nyam punya. Duduk jam. Keluar kamera dalam tu. Cukup umpan. Mana bunyi? Kau yang bunyi kan? Apa ya? Takut. Ikan. Ha? Ikan ya. Patutlah ngau goyang Tinggalan. Ha? Apa benda? Tinggalan ni. Apa benda? Masuk dalam tu. Tolong pergi tempat. Pergi mati. Gantung ah. Tu masuk dalam. Langsung. Tinggalan. Akuarium. Takut. Apa Kecil. dia? Ogong satu. Nak. Lari je. Yang ada jalan, yang tengok tanah tu. Ha? Yang mula masuk tu lembut. Ya. Ha, Mana? tu tak jadi. Mana kita tengok dia tu mana? Air laju. Ada lagi. Nak tahu kan dapat ekor. Mana? Bio, tagan. Ngucik dah bio. Alamak. Wah, Aduh. Atuk dapat besar ini, geng. dapat lesen tu. Aduh. Lesen tidak, dah mampu dah. Lama sangat kena. Jam. Ikan kecil tapi. Nampak sungai. Ini ada empat ni. Habis.
kecil banyak. Ni yang tadi jam bawah tu. Dah ada tarik lah. Ha? Ni ada tarik. Tak kena lah. Kena ada tarik ke tepi. Oh jaga. Saya depan. Atuk Alim belah sana, geng. Yang tu. 2 batang. Satu yang biru pakai sawit, yang satu pakai dedak. Tengok yang mana kena. Yang kena lagi, geng. Ada. Ada. Tak ada. Ya Allah. Sayanglah kan dia lari. Tarikan ni. Tarikan. Adikan tu. Dia goyang-goyang tu nak tangkut. Siapa tu? Tenggalan tu. Tenggalan lagi nak. Tengah lagi. Ha. Oh, simpan. Buat dia. Wah, hari ni Tok N dia tenggalan saja lah hari ni. Ya, Tok N hari ni. Hari dia lah hari ni. Dia punya hari lah. Atuk tak mau jadi lagi. Dia jadi. Hari dia. Atuk try. Ha. Dia ada kawan. Ha. Kepala je pusing. Oh, pala je. Okey. Ada makan, geng. Harap-harap tu tak gumpau lah. Harap-harap tu tak gumpau. Ada? Ha? Bukan. Apa lagi ni? Lampam. Geng, ni anak lampam. Lampam sungai. Okey, buat lain. Kata lah bunyi keting ni apa bunyi ini. Enak kena. Baik, kena lagi seekor. Tarik. Kena lagi seekor. Ada. Ada. Itulah melentor banjir tadi. Oi, kuat tu. Ha? Kuat tu. Siapa ni? Tengok ni, geng. Alhamdulillah rezeki. Memang hari dia lah, geng. Saiz Tok N punya. Tengok macam Alhamdulillah. Mantap. Saiz. Simpan dalam cepat. Kat sini dah mati. Hari ni Tok N punya hari lah. Aduh lah. Ada kena. Betul. Nah. Tadi jam bawah. Tadi dapat, geng. Geng. Jadilah, geng. Tadi besar ni lucu, geng. Ini dapat rezeki. Alhamdulillah. Okey. Nak simpan dalam peti. Tak boleh lama, nanti dia mati. Tinggal. Kalah ni. Kalah. Robot itu je. Soal apa tu? Sana sikit. Simpan je lah. Ada. Ada buah-buah umpai banyak itu. Jangan makan. Yang lampam, geng. Lampam kunyit. Lampam sungai. Okey. Oh, kecil. Apa dia? Dah apa?
Faham dah. Masuk. Oh, dia tengah datang lejam. Dia datang dah. Dia mesti ada lagi tu. Buang-buang. Tahu sikit-sikit je umpan. Kira tadi ya. Balik lagi. Balik lagi sikit. Okey, sikit cukup. Yang penting pelek tu. Pelek paling penting kan. Lampam je tu pasal tak berbunyi. Dah empat ni. Ya. Empat. Last call geng. Dah pukul 12. Dah kopek. Kopek habis lah. Empat. Kena. Kena. Juga dia makan je. Dah kecil. Oh, cantik tu. Suar kan? Suar. Bau dah best. Bau. Kali siapa ni? Kali siapa ni? Jam tadi. Tahu tak? Ni apa? Ni. Oh, dah. Oh ni. Ambil tangan. Dia ni kaya. Kena kan tak ada mandang. Dia tak. Ni. Oh. Ni. Oh. Oh. Ni. Okey geng. Atuk dengan Tok En dah settle lah mancing dah. Tok En hari ni dia punya hari. Dia punya hari padu hari ni. Dia saja dapat. Atuk dapat kecil-kecil je. Jadilah. Yang penting strike. Okey, nanti Atuk tunjuk ikan. Jom. Geng. Ni ikan dia geng. Ni ikan dia. Atuk dapat kecil je. Atuk dapat saya kecil je. Saya macam ni Atuk dapat. Ni Tok En dapat. Ni. Ni Tok En. Nak jadi gulai lemak nantilah. Ni Tok En dapat. Atuk dapat yang kecil seekor. Dia ni Tok En 2 ekor. Atuk lucut seekor. Dah sampai tepi lucut. Ikan tenggalan. Yang ini Tok En dapat besar tadi. Ni geng. Ini nyet-nyet ni Atuk dapat. Nyet-nyet ni last minute tadi Atuk dapat. Nyet-nyet. Lepas tu ada anak lampam seekor tadi. Anak lampam yang ni Atuk dapat. Ni Tok En dapat besar ni. Besar-besar dia bertapak tangan lah. Tenggalan dia. Padulah. Ini dia bawa balik lah goreng. Okay. Tadi mula-mula ya Atuk mancing dekat sini. Port yang biasa Atuk mancing. Lamalah 1 jam. Tak ada ikan makan 1 jam. Tok En dia pindah belah ujung sana. Atuk tak pernah mancing belah ujung sekali. Dia pancing sana 2 kali baling. Balingan kedua terus dia dapat yang besar tu. Ikan yang kedua terbesar tu. Atuk pun pindah belah sana lah. Sebab sini mungkin cetek lah. Dia main dekat sana. Semua main makan satu tempat. Bila kita baling dia hanyut. Dia berhenti dekat satu tempat. Dia makan kat situ. Tu Tok En dapat yang besar ni. Dia dapat saiz yang besar ni. Memang belauk lah dia malam ni. Gula lemak lah dia. Okey lah geng. Dekat ini je lah. Atuk memancing. Di Pampasih, Pulau Pisang. Semoga bertemu di lain konten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.